Kada tahun 1880, sebuah kapal wak bernama SS Jeddah bertolak dari Singapura. Misinya? Untuk membawa hampir 1,000 jemaah haji ke Tanah Suci. Tapi, di tengah lautan Hindi, pelayaran yang sepatutnya penuh barakah ini bertukar menjadi satu mimpi ngeri. Adanya kapal wap ni sepatutnya satu berita baik, satu rahmat. Perjalanan ke Mekah jadi jauh lebih cepat. Tapi malangnya bagi jemaah dari rantau kita ni, kemudahan ni bertukar jadi satu lubuk eksploitasi oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Kapal SS Jeddah memulakan pelayarannya pada 17 Julai 1880. Ia bertolak dari Singapura, singgah di Pulau Pinang dan kemudiannya menuju ke Tanah Suci, penuh dengan harapan dan doa ratusan jemaah haji yang tak sabar nak jejakkan kaki ke Mekah. Dalam senarai penumpang rasmi, tercatat ada 953 orang. Tapi, jumlah sebenar yang ada atas kapal tu ialah 992 orang. Beza dekat 40 orang ni bukan salah kira tau. Ini memang disengajakan. Dari awal lagi dah nampak sikap tamak pemilik kapal. Sumbat seramai mungkin, janji untung maksimum. Selepas lebih 2 minggu berlayar, bencana pun tiba. Di tengah lautan Hindi, ribut ganas membadai kapal. Dandang steam, ibarat jantung kapal tu, mula beralih dari tempatnya. Lepas tu, kapal mula bocor, air laut masuk dengan laju. Para jemaah terpaksa bergotong royong cedok air keluar dengan apa sahaja yang ada. Akhirnya, pada 7 Ogos, enjin kapal mati. Terus mati. Kapal tu hanyut, terumbang-ambing di tengah lautan. Kapten kapal, Joseph Lucas Clark, telah membuat satu keputusan yang tak terfikir di akal. Apa yang dia buat? Dia dan pegawai-pegawai kanannya bersama isteri kapten menurunkan bot penyelamat. Tapi bukan untuk selamatkan penumpang, bukan untuk wanita dan kanak-kanak, tapi untuk diri mereka sendiri. Ya, mereka lari tinggalkan hampir 1,000 manusia di atas kapal yang mereka sangka akan karam bila-bila masa. Ini adalah satu pengkhianatan paling hina di tengah-tengah lautan yang bergelora. Tapi, subhanallah, keajaiban berlaku. Kisah ni tak berakhir di situ. Walaupun dah dikhianati, para jemaah ni tak putus asa. Dengan bantuan beberapa orang anak kapal yang masih setia, mereka terus berikhtiar. Mereka tak menyerah kalah. Mereka pasang isyarat kecemasan, berharap ada yang nampak. Dan doa mereka terjawab. Sebuah kapal lain, SS Anteno, kebetulan lalu di kawasan tu dan nampak isyarat mereka. Kapten SS Anteno terus datang membantu. Mereka berjaya menstabilkan SS Jeddah dan menundanya perlahan-lahan ke pelabuhan terdekat di Aden, Yaman. Ajaibnya, hampir semua jemaah selamat. Kapten Clark yang lari tu dah sampai dulu di Aden. Dia terus buat laporan kata kapal dia dah karam dan semua penumpang dah mati lemas. Mungkin nak tuntut insurans agaknya. Tiba-tiba, beberapa hari kemudian, sebuah kapal ditarik masuk ke pelabuhan yang sama. Kapal apa? Itulah SS Jeddah dengan hampir 1,000 penumpang yang masih hidup. Habis terbongkar penipuan Kapten Clark. Skandal ni terus meletup satu dunia. Kapten Clark didapati bersalah atas salah laku yang teruk. Tapi hukumannya, lesen kaptennya digantung selama 3 tahun sahaja. 3 tahun untuk kesalahan meninggalkan hampir 1,000 nyawa untuk mati. Ramai yang anggap hukuman ni macam satu jenaka, langsung tak setimpal. Tapi disebabkan kemarahan orang ramai di seluruh dunia, pihak berkuasa British terpaksa bertindak. Akhirnya, cadangan untuk wujudkan satu badan khas untuk jaga kebajikan jemaah haji mula dipandang serius. Peraturan baru digubal, polisi diperketat. Boleh dikatakan, dari tragedi inilah lahirnya benih-benih sistem pengurusan haji yang lebih teratur yang menjadi inspirasi kepada penubuhan institusi seperti tabung haji hari ini.